Camping dekat mana yang paling best? Ramai orang serabut lah, bising, tak best. Rumah buruk, rumah busuk, tak best. Rumah penuh lampu, macam mana nak tidur? Silau lah, tak best. Apa benda ni? Rumah busuk macam ni, rumah buruk tak cantik, apa benda tu? Lampu macam hari raya weh. Hari raya dah lepas lah, tak best lah. Wah, dekat mana ni? Aku suka tempat gelap macam ni. Tak ada orang kan? Baru healing. Boleh bergaul dengan jin, syaitan, orang bunian, iblis. Weh, best gila tengok api tu. Dah nak padam dah. Lagi gelap, lagi best. Aku letak nombor 1. Bestnya. Wow, bestnya. Yang ini kalau kena bencana alam, confirm selamat. Taufan ke, gempa bumi ke, tsunami ke, apa benda guruh, kilat, petir, ribut semua. Yang ini memang tahan lasak weh. Best gila, okey? Untuk keselamatan. Tak best lah. Buruk lah rumah ni. Siapa duk camping dekat sini mesti tak selesa kan. Macam banyak nyamuk kan, gatal-gatal. Tak best. Camp Crystal Lake. So what Crystal Lake? Apa benda ni? Merapu lah. Yang ini biasa tu. Ini level-level beginner. Untuk budak hingusan, budak baru lahir kan. Budak yang masih menyusu lagi, budak yang masih hisap puting lagi. Not my level lah. Bukan, tak nak lah. Wow, bestnya. Little pig, let me in. Ada babi ke dalam ni? Kalau ada babi lagi best. Boleh tidur dengan babi, makan dengan babi, bergurau senda dengan babi. Weh, best gila kot. Kalau ada babi dekat dalam tu, boleh main taik dengan babi. Kan babi suka main taik kan? Boleh lah main taik-taik sama-sama. Weh, best gila.